Tapi memang masa saya balik lepas kata saya berubat dengan ustaz hari Khamis kan. Saya balik sana, jiran tanya kata, "Abang ada hari Khamis tak rumah?" "Tak ada semua." Kami dengar ni bang, bunyi pas pintu bunyi macam abang duduk keli dengan rumah duduk baling semua kata. "Abang balik hari bang kata." "Saya baru sampai ni." Jiran pun jadi jam lah. Sudah hari Khamis main berubat. Hari Khamis dia tu, hari Khamis tu ha. Ada dilak. Jiran saya takut bang kata. Ada CCTV tak? Ada CCTV tak nampak bang kata. Tak nampak. Tapi lah bunyi-bunyi pun alhamdulillah hilang lah. Bunyi lari atas bumbung rumah atas ke tak. Siapa yang nak pergi lari atas bumbung. Macam lain tu so far okey lah. Cuma okey, setakat ni ada perkembangan tak? Jadi macam mana tidak balas ke? Okey, cuma dia rasa pelik-pelik sikit macam kita contoh macam kita pagi-pagi lepas subuh duduk macam Yasin semua. Dia makan macam malam dia ada hari yang dia tak bagi tidur sampai pukul 2-3 pagi. Dia main tu lah. Tapi yang ustaz bagi untuk pagar rumah tu, saya dah clear dah rumah. Buang barang-barang hak yang 7 tahun lepas rumah tu buang-buang. Okey dah, tak ada dengar bunyi-bunyi dekat apa dinding pun semua tak ada lah. Jadi saya dah pagar rumah dah rasa okey sikit lah. Malam ke berapa duk sapu minyak tu elok. Sapu botol tu tumpah. Habis kapet semua. Cedok balik bawah tu. Tumpah sampai tinggi. Ada banyak-banyak minyak putih ke minyak empah? Minyak empah. Betul. Wah dah. Jadi apa pula dah. Dia jatuh sendiri? Dia jadi macam pek. Tertolak? Tertolak pun saya duduk jaga ni. Saya duduk macam ni, minyak tu duduk ada depan tu. Tiba-tiba dia jatuh sendiri? Tengok. Anak kata jadi tumpah kata. Apa ambil lah cedok kita pun positif yang tu lah. Tak ada apa lah. Sebab kita dah clear dah semua. Ni masa buat pagar tu, masa azan tu, tahan orang rumah dia pintu tengah ni dia. Jangan tanya dia lah. Awak bergerak ke apa? Pecah habis bawah pintu. Pecah habis pintu bawah. Bilik tengah tu, bilik tengah tu anak selalu nampak. Ganas tengok gangguan. Anak selalu nampak kata dia ada duk mencangkung kat atas tu sebab dulu rumah saya dah racking ustaz. Saya letak baby seat dah. Saya dah buang dah baby seat dulu. Lah ni anak tak nampak dah. Dia kata clear dah. Dia dah berani dah pergi bilik tu, ambil barang sendiri. Macam dia masuk bilik tengok dia akan lari keluar. Dah dia boleh masuk ambil apa semua dia dah okey dah. Alhamdulillah. Kata rumah tu dah sedia dah. Cuma kami okey lah, cuma dia selalu hari-hari dia tangkap belikat ni. Dia tak boleh tidur pun. Itu lah hari-hari. Bila kurang sikit then dia bagi takut-takut lah. Cuma mimpi yang pelik-pelik tu minggu awal dah. Dia tunjuk alam yang lagi satu lah. Dia tunjuk macam-macam lah. Benda-benda yang tak patut kita tengok tu. Nampak jin apa nampak? Apa macam kita dah kena tanam. Nampak lah. Dia view kan kita berjalan macam ni. Tak elok ni. Mati jadi ni. Jadi macam ni. Semua yang tak elok lah ni. Tak ada satu elok pun. Lepas tu saya naik motor malam. Saya duduk pergi running. Rasa macam dia rasa pelik ni. Rasa macam tak larat. Running pakai jubah? Hak baru ni saya running pakai jubah. Ada event. Lepas tu dia malam tu pun dia jadi juga. Malah sebelum tu dia jadi juga. Dia jadi bila saya bawa motor dia macam nak tarik tepi tu. Tak boleh jadi lah. Bawa kuih pelan sampai dah. Balik rumah okey dah. Tapi dia memang dia tahu nak bagi aksiden tu banyak. Lahir menjaga tu. Ada ramai tak hak kata dia sepak pintu pecah? Tu saya nak cakap mak lah. Dia pecah-pecah bawah pula. Saya tak perasan. Saya tak ni pun orang rumah tak asal jadi macam ni pintu kan. Tak biasalah. Kok kena ayak lah. Kita tak mau nak tangkap benda yang tak sebab kalau tu saya takut, orang lain pun kena takut ke. So kita kena berani lah. Tak apa kot pintu ni biasa makan ayak ke apa kan. Malah kena ayak pun. Dia jadi macam pecah-pecah bawah tu. So bilik tu pun masa saya spray dengan minyak kayu putih semua tak. Dia macam rumah ni tak. Tu dah buat kat rumah lepas nanti kita balik. Kita pergi duduk mana-mana Ustaz. Ambil hotel Ustaz apa nak mop apa semua, nak spray sekali, nak buat sekali kita dah. Kita semacam ni rumah ni tau. Buat pelik lah. Dia lain dulu rumah tu seakan kita mandi malam-malam nampak dia terbang kat belakang rumah. Macam saya pun tak tahu actually dia nak buat kat siapa sebenarnya. Dulu kita tahu lah dia nak buat dekat
Mak mentua sebab dia ni jenis orang tegak yang kerja kan. Tak ada ni semua. So mungkin dia nak buat dia kena kat rumah. Tapi benda tu depa dah buat dah pegang dah apa semua. Tapi saya masa saya nak pegang saya jumpa tu celepah yang depa buat dulu ada 2-3 ustaz yang mai pegang rumah tu. Depa tak buang tau. So benda tu asap tu sampai dah jadi kali-kali nak urin semua. Tu saya fikir apa sekarang nanti sebulan ni buang sekali yang ustaz. Suruh buat tu buang sekali semua. Ni masa saya buang malam tu pun saya pusing je lah. Buang dekat Sungai Rasau tu, saya pusing mana-mana balik buat aircon tu. 2 jam lepas tu baru saya balik. Sebab saya duk fikir macam benda ni ha. Lah pun duk gagah tadi nak mai pun duk rasa lain macam mana tau. Dia tak penuh, dia tak sebenarnya hilang lagi sebenarnya. Dia macam bertindak balas je. Dia tindak balas dia agak kasar. Kadang-kadang Dia kasar ni. Dia ikut dan dia kan. Dia rasa dia mai kadang-kadang kita duduk tengah sembahyang ayat terbalik semua tunggalan kami semua. Ada masa dia ni, ada masa yang dia mai masa macam kita saya ada perasan pattern ni tau. Start asap sampai ke pukul 12 ke 1 dia mai. Bayi dah sendawa dia rasa macam kena langgar lori belakang. Orang sakit belakang ni. Macam badan satu. sendawa luar biasa tu bukan dia lah pelik. Tadi duduk kat airport brok ni tau. Apa ya? Memang naik flight Naik flight. Saya memang tak berani ni tau. Naik flight pun tak pernah beli insurans kan takut. Lepas tu duduk kat airport lepas semua saya ada start baca IC ni aku tak ni baca IC kat airport ni masalah macam rasa macam nak pukul orang sebelah tau. Pakcik tu tak ada salah apa. Saya rasa macam siapa ni duduk ni duduk tak lain. Dia rasa macam tu lah. Dia rasa hangat macam. Buka jam mai sekian. Sepelik Tapi mereka yang lepas mai buat ratahi kami dia bertindak balas. Kemudian jiran kenal dulu. Dengar bunyi gaduh tu. Kau dahsyat tu dengar gaduh teruk. Tak tahu depa dia tak memang kami ada kali lihat kadang-kadang tapi taklah seteruk tu juga. Dan bukan hari tu lah, tak logik lah sebab balik raya. Hari Khamis lah. Jiran balik awal dia kerja kan. Dia balik Kelantan, dia balik awal. Tapi mah belikat ni tak ada ampun ni sakit. Lo ni pun sakit. Lepas tu tadi dia tangkap tang ni, dia linyut tang ni semua dah. Dia ada lagi sikit-sikit tak apa. Itu saya bagi pagang 4 penjuru. Betul? Betul. First month itu saya bagi 4 penjuru terus bukan tabung kan. Betul tak? Saya buat semua. 4 penjuru tabuk semua saya buat. Ayat mama tahu kes ni sebenarnya berat sebab tu saya bagi pagang 4 penjuru. Saya buat habis semua. Kira saya mesti beli pula garam extra pula dah. Semua ni tau nak buat semua. Tapi memang garam yang ustaz bagi tu kira kami pijak dalam rumah rasa macam pijak kacau. Orang sakit dah tapi duduk bang dekat rumah dah. Kita kena buat lah. Jadi apa jadi lah. Kali ala nak buat semua lah. Jadi apa jadi lah.